Bersatulah wahai si mambang, itulah pesanku wahai mambang. Dia menceritakan manusia ni ada this elemen. Elemen yang tanah, yang api, angin. Elemen tu dia kita. Satulah. Kena kuat. Tanah. Itulah apa konteks dan maksud kita sambung. Kita nampak macam tu kan. Kita nampak ni cuba kita balik sejenak, kembali balik sejenak. Kehadiran tiga lelaki ni, P.Ramlee, Aziz dengan Sudi. So ini perjalanan sedang mencari. Dia nak tunjuk tiga orang ni sedang mencari, meraba-raba lagi. Dia belum jumpa pernikahan mustahil, tak tahu apa kalau daripada kisah tu. So tunggu. Dalam masa tu sampainya satu bot ataupun sampan. Ya. Dalam sampan tu kalau masih ingat cerita tu, ada orang turun, dia minta ke satu perempuan di Masin tentang payung. Ya, ingat. Ada. Dan chief dia kata, black market lah. Contohnya, kita black market apa? Sampan, bos dia, betul, Abang Rizpu punya, payung dia punya, betul ya dia buat. Tapi dia tunjuk kontak. Bila kita ambil kesempatan atas kerja pula. Nampak? Sikap macam mana? Dalam yang sama, duit. Dia tu nak curi duit. Ingat tak? Ya. Dia ambil duit. Lepas tu, kalau macam ni boleh demam ni. 70 sen ke apa kah? Ya. Dalam yang sama, yang siapa? Kita punya Syarif Abdul ambil kan. Dia pun nak bubur dalam poket dia. Dia pun nak curi. Dia nak tunjuk sikap kesempatan orang ambil dalam kehidupan.